السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syahdan, muka 6, syahdan, 7 baris pada bawah, 6 baris pada bawah, muka surat 6. Kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulu bihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Syahdan, syahdan ni berarti dan saksi. Apabila suka dan condong nafsu, cenderung apabila suka dan condong nafsu kepada memperbuat maksiat dan dosa, maka hendaklah engkau ingat akan dia. Jadi kau bagi dia ingat. Dia tu apa? Nafsu. Bagi dia ingat dengan azab Allah Ta'ala. Bagi dia ingat Allah Ta'ala, azab Allah. Dan putus rahmat daripadanya Allah dengan memperbuat maksiat. Jadi apabila nafsu suka dan cenderung nak buat maksiat dan dosa, kita kena peringatkan nafsu itu dengan azab Allah dan terputus rahmat daripada Allah sekiranya memperbuat maksiat. Kena bagi tahu, bukan beritahu ya, kita pun kena tahu. Sebab tu di dalam nak meniap maksiat pun dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Macam mana? Dia kena ada ilmu tentang azab Allah, tentang apa yang akan Tuhan buat sekiranya kalau kita buat maksiat. Dia kena ada ilmu tu. Kalau ada ilmu tu tak ada, tak dengar. Dan dia kena tahu kalau dia buat maksiat, dia akan terputus daripada rahmat Allah dengan memperbuatkan maksiat. Kerana bahawasanya madu yang ada padanya racun ditinggal orang daripada meminum akan dia madu.
Kita nak tahu madu tu ada racun ke tak racun, dia kena tahu. Kena tahu madu tu ada racun ke tidak. Kalau tak tahu, kita nak pasang ni madu tu disebut madu. Madu lawan dia racun. Tapi sebenarnya di dalam madu tu kadang-kadang ada racun. Walaupun benda tu madu, kalau kita tahu di dalam madu tu ada racun, tak ada siapa pun nak minumnya. Serta mengetahui engkau manis yang ada pada madu. Walaupun kamu tahu madu ni manis, madu ni sedap, madu ni berkhasiat, tapi bila kamu tahu ada racun, kamu akan tinggal dan manusia akan tinggal. Begitu kat dunia. Dunia ni hulwatun khadirah, manis lagi hijau. Tetapi di dalam madu yang manis banyak yang pahit. Maka di situ kita kena ada tahu beza mana madu dan manis yang boleh dimakan dan manis yang tidak boleh dimakan. Kerana bahawasanya madu yang ada padanya madu racun ditinggal orang daripada meminum akan madu tadi. Serta mengetahui engkau manis yang ada padanya madu. Tapi sebab apa kamu tak minum? Sebab mendatang binasa ataupun mudarat kepada engkau. Kalau kita minum menyebabkan kita binasa dan mudarat, maka kita tak minum walaupun dia tu manis. Sungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dunia itu manis. Dunia itu manis lagi hijau, manis lagi hijau. Dia terima daripada hadis ad-dunya hulwatun khadirah. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ni manis lagi hijau. Nak kata apa? Manis lagi indah. Sebab dia indah ni hijau. Hijau tanda keindahan. Bagi kalau orang tangkap gambar paling elok mana? Kehijauan. Orang nak buat TikTok ke apa kan, tangkap gambar orang Bali, hijau orang Bali. Hutan yang hijau. Hijau ni dia mengembirakan hati. Dan dia pula menenangkan hati. Hijau ni. Bagi Islam pilih hijau. Dan bukan kita nak cerita ke mana. Nak cerita dunia ni rasanya manis, pandangnya sedap. Kalau kita duduk dalam dia, kita rasa dia manis. Bila kita tengok secara zahir, mesti mana kita tengok benda yang hijau. Ad-dunya hulwatun khadirah. Tapi dunia macam mana Isra' Mi'raj. Macam mana Isra' Mi'raj? Nabi nampak dunia tu orang tua. Orang tua repot, tak larat dah. Dibayangkan kepada Nabi keadaan dunia orang tua repot.
Tu zaman Nabi. Kalau zaman kita ni begini bongkok tu muka tu nak rapat ke tanah. Dia tua kelepot, muka tu nak rapat tanah dah. Rapat tanah tempat kemat. Rapat di tanah, lepas tu golek mati. Kemat. Ketika Nabi Isra' Mi'raj pun Nabi nampak dunia ni orang tua lah. Nampak manis dan hijau, hakikatnya dia pahit. Dia pahit dan merah. Pahit dan hitam. Hitam ni tua. Nampak dia dunia ni nampak dia manis dan hijau, tapi hakikatnya dia tu pahit dan hitam. Dan yurwa tu bahasa Arab dia tiba sesat dulu. Mampus dah tak berjarak. Natang apa yarwi. Dan yurwa. Dan diriwayatkan pula bermula dunia itu bangkai yang rosak. Hadis tadi di Muslim. Ad-dunya hulwatun khadirah, rawahu Muslim. Yang ni pula dunia itu bangkai yang busuk. Ad-dunya jifatun qadirah. Jifah lagi qadirah. Bermula dunia itu bangkai yang busuk lagi jahat. Dia bukan orang panggil Abdunia jifatun qadirah. Banyak golongan-golongan baru ni dia bertolak hadis. Golongan W. Pok W dia tolak hadis. Dia kata maudhu' dah. Hadis bilang ini kata dhaif. Paling banyak maudhu'. Sebab kan dunia tu hulwatun khadirah. Tiba-tiba dunia ni jifatun qadirah. Dia marah dalam dunia semakan. Dia tak mau bagi manusia jadi ahli sufi. Dia tak mau manusia jadi ahli sufi. Bila manusia jadi ahli sufi, mereka nak beramal. Nak beramal lepas sembahyang, nak zikir, nak baca Quran, nak duduk ramai-ramai, nak diam. Pok dahulu dia bukan mau. Tuan-tuan faham pok dahulu? Tak kena sudah. W depannya. Kalau Arab waw. Lepas waw sudah dekat sudah. Lepas waw kata boy, tak payah semua, tak tahu sudah. Pok ni dia bukan mau kita tiru cara ahli sufi. Ahli sufi dia suka beramal, suka selawat. Pok ni selawat lain pada selawat sembahyang bilang. Dia nak selawat tu kan. Tempat Nabi ajak selawat tu. Nabi ajak selawat tu selawat saya akhir Ibrahim. Selawat Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina kama sallaita alaihi wa ala sayyidina Ibrahim. Kalau Allah Ta'ala Ibrahim alaihi salam dengan itu yang lain tak ada. Dia punya sampai kolot sampai tak tu. Dia punya beku otak. Dia pergi marah kat aku. Buat dia hari ni otak dia beku sampai tak tu. Sampai tak nak sawat ni. Padahal bin Bas ada buat sawat. Ibn Taymiyah dia ada sawat dia. Bin Bas ada sawat dia. Yang lain tak saya kata lah. Nak pelik apa? Dia kata Nabi ajak tu hatu. Nabi ajak ala Muhammad ala Muhammad tak ada Sayyidina. Dia punya beku macam tu. Lalah dia kata kita yang kolok, dia tak kolok. Dia pergi campak dia tu kita kolok dia. Yang kolok tu dia bukan kita. Dia tak pergi sawat, tak pergi zikir ramai-ramai. Pok je kata al-sufi dia cukup marah. Dia cukup marah. Dia bukan kita dia marah.
Dunia ni betul-betul dia marah ada. Padahal dunia ni kita tak tolak. Dunia ni yang khulwatun qadirah. Bagi siapa? Bagi siapa dunia tu khulwatun qadirah? Dan dunia itu bagi siapa jibatun qadirah? Kalau hang pasal dah hulwah, hang ambil, hang basah dia dipah-dipah. Kalau Nabi kata dia hulwah, macam mana pula Nabi tinggal dunia? Nabi kata pada dunia ni dia mulia seberat sayap nyamuk. Tu hadis saya. Dunia ni kalau berat sayap nyamuk, Allah tak akan beri. Kalau dia mulia, maknanya kalau dia mulia seberat sayap nyamuk, kalau dia mulia, Allah tak akan beri orang kafir minum seteguk ayam. Seteguk ayam pun Allah tak beri. Kalau dia mulia seberat sayap nyamuk, sayap nyamuk berat. Tuan-tuan tak 1000 nyamuk tak berat pun timbang. 1000 sayap nyamuk tuan-tuan tak timbang tak berat. Ni satu sayap nyamuk pun tak. Kalau dunia ni mulianya seberat sayap nyamuk, tak nanti berat sekilo, seberat sayap nyamuk, Allah tak akan bagi orang kafir minum seteguk ayam. Tapi kenapa Allah beri orang kafir minum beberapa teguk? Sebab dunia tak ada mulia. Kalau kira Quran dan awaman hayat dunia dalam Quran, waman hayat dunia lahul wala'ib, kita ada kehidupan dunia mereka mainan saja, sia-sia. Dalam Quran Tuhan sebut, dalam hadis Tuhan sebut tentang buruknya dunia. Dan nama pun dunia. Dunia ni apa? Dunu ataupun dani. Dunu dani apa? Kotor. Nama pun dunia. Dunia ni kotor. Itu dani yang dunu, dani, kotor. Nama pun kotor. Tapi yang apa kata hadis ad-dunya? Bukan hadis. Tak. Ad-dunya khulwatun qadirah. Hadis Muslim. Sahih. Hak ni tak apa. Hak yang kata dunia jibah qadirah, hak tu orang sembilan yang pegang. Dia tak mau. Sebab apa? Nanti orang pakai jadi al-sufi. Kalau pakai jadi sufi, dia pun terpodai dia orang. Dia pun tak boleh tengok orang tu berzikir pandai. Ramai-ramai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia pun tak boleh tengok. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, macam tadi. Dia pun tak tengok. Doa ramai-ramai. Dia pun tak boleh tengok. Dia pun tak boleh tengok. Sampai lepas lebih besar pula, dia nampak pun duduk sikit. Duduk sikit, cacau pasal muzik, tak apa. Dalam masjid, pasang lagu, bagi derah, cacau lepas. Pasang lagu rock. Dia punya jahat benda tu. Tak tahu lah. Bila sebut dunia ni bangkai lagi, betul. Dia tak, dia kata hadis semua tu. Bangkai bagi siapa? Mandi bagi siapa? Itu Allah. Allah pun nama-nama dia Al-Qabid, Tuhan yang menyempitkan hati. Al-Basit, Tuhan yang meluaskan. Ar-Rahim, Tuhan yang penyayang. Al-Jabbar, Tuhan yang amat keras. Al-Muntaqim, Tuhan yang amat menentang. Al-Mutakabbir, Tuhan yang takabur. Tuhan yang wadud, yang lemah lembut. Hang kena pandai. Al-Zahir wal-Batin. Allah tu zahir dan Allah tu batin. Depa penipala zahir sama batin sama satu. Bila otak ni di kepala otak ni, bila dia beku, dia tak boleh fikir. Allah zahir ketika mana? Allah batin ketika mana? Ada manusia dia kata Allah zahir, ada pun dia kata Allah batin. Dua-dua ni nama Tuhan, tak ada masalah. Nama Tuhan, nak percaya dua-dua tak apa. Allah zahir di sisi ahli batin. Ahli batin bukan ayat bin. Ahli batin orang yang menyucikan hati dia, orang yang mengutamakan batin dia, mengutamakan dalaman, sehingga dia cuci, sehingga terselah basirah mata hati dia, sehingga mata hati dia menyuluh Allah.
musyahadah akan Allah, maka dinampak Allah tu zahir. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana kau balik situlah Tuhan. Bahawa aku ainama kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah tu batin bagi ahli zahir. Allah zahir bagi ahli batin, Allah batin bagi ahli zahir. Ahli zahir siapa? Orang yang utamakan zahir daripada dalam. Dalam dia tak kisah, ilmu tak ada, tak memiliki hati, tapi zahirnya Masya Allah hebat. Maka dia ni, dia ahli zahir, dia akan nampak Allah batin. Allah tak di mana-mana, tak tahu mana, tak tahu batin. Begitulah ayat ni. Di sisi orang yang memahami hakikat dunia, dan dunia pun nama dia pun hudung dah, kotor, maka dia akan kata ad-dunya jifatun qadirah, bangkai. Tak bagi orang yang tidak memahami makna dunia, maka dia akan kata dunia itu hulwatun qadirah, comel ya bunyi comel ya. Buat W. Kalau di Malaysia tak tahu. Kalau di Arab dia W, Asmaul Husna, dia ada versi Asmaul Husna. Ada nama-nama yang dia buat, ada nama-nama yang dia buat versi W. Kita Asmaul Husna tu, kita dah baca tu lah 99 ada kita. Dia ada versi dia. Ada nama-nama yang dia nampak tak sesuai duduk dalam tu, tak sesuai duduk dalam tu. So, nampak bertentangan semua. Dan dalam Asmaul Husna banyak bertentangan. Al-Mutakabbir, Al-Wadud, Tuhan keras, Tuhan lembut, Tuhan yang menyempitkan hati, Tuhan yang meluaskan hati. Dia fikir kepala otak dia. Lah ni pula duk menghantar Maulana duk kata Tuhan di mana-mana. Di mana-mana, jangan kita faham literal, jangan faham literal, faham zahir. Dia ahli batin, dia memandang dengan mata batin, dengan musyahadah. Dia memandang dengan basirah, bukan memandang dengan basar. Ni basar, ni basirah dalam. Orang yang memandang dengan basirah, dia sedar akan keberadaan Allah di setiap mana-mana. Bukan Allah di situ, bukan Allah banyak, menyedarkan hati dia. Maka orang ni lah fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana mana situlah Tuhan. Jadi Tuhan di mana-mana, di sisi ahli hakikat, dan Tuhan tak di mana-mana di sisi ahli tauhid. Dia ada nisbah. Orang tasawuf Tuhan di mana-mana, orang tauhid Tuhan tak di mana-mana. Sebab mana tu nama di tempat. Jadi tempat Tuhan tak bertempat. Itu, tapi ahli tauhid dia juga faham secara ahli tasawuf. Cuma bila dia dalam bidang dia akan cerita dalam bidang dia. Di kulli rijal majal. Setiap rijal dia ada lapangan, dia ada bidang dia. Ahli tauhid dia akan cakap bidang Tuhan tak di mana-mana. Sebab mana tu nama di tempat. Ahli tasawuf Tuhan di mana-mana. Itu dia panggil tajalli. Alam ini majali, tempat pentahiran, tempat pentajalian, manifestasi. Alam ini menceritakan tentang Allah. Kita boleh belajar dengan jamalnya dan jalan dia. Kita tengok ini jalan, kita tengok ini jamal Allah. Tapi tahap tu dia boleh tak kerti. Bukan buat dia boleh buat kita pun jadi macam tu lah ni. Mencecah ulama-ulama. Ulama ni kata Tuhan di mana-mana. Itu dari sudut pandangan ahli tasawuf. Mereka tak lupa Allah, mereka memandang Allah. Setiap masa mana Allah memandang bukan dengan ni, memandang dengan ni. Lain pandang dengan basar, dengan basirah. Bila ni duk hayuk. Dan orang tasawuf, orang tahu kata Tuhan tak ada. Betul di sudut mana itu as-soal anil makan. Tanya tentang tempat. Tempat Allah lah makan alam, tidak ada tempat. Jadi setiap lelaki dia akan bercakap dalam bidang dia. Di kulli majal rijal. Setiap lapangan itu dia ada lelaki dia, ada yang pakar-pakar. Setiap pakar dia cakap dalam bidang dia. Orang tauhid cakap cara tasawuf, orang tasawuf cakap cara tasawuf.
jangan kita campur aduk. Dan orang Tahir pun faham cara orang Tahir. Orang Tahir faham cara orang Tahir. Cuma kita yang tak faham. Lepas tu cakap dalam Facebook, cakap dalam TikTok, duk menyalahkan ulama-ulama. Allah Akbar. Teruk dunia ni. Ini pandai kita teruk. Pandai betul apa tak sure apa jaga yang boleh Tuhan tahu. Biar saya ni nak buat dia aku biar dia pergi lilin. Aku pasang lampu, biarlah menyala apa dan biar aku terbakar. Biar aku terbakar panas. Hasilkan lampu tu boleh sumber nak buat cahaya. Sampai tahu. Kena agak macam tu. Dalam duduk tak mau duduk rumah. Jadi syaitan itu. Kita cocok no. Bukan W memang buat baru dah ni. Dia faham cakapan ulama secara literal. Ni yang masalah. Tu dia kata Tuhan di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Bukan banyak. Sampai tahap tu dia punya kepala otak dia punya tali pisang. Ni belajar sebab kita nak fikir. Dia rokok, bagi kita tahu bahaya pula dia bawa. Dah tuan-tuan dia jadi macam tu. Dan ngaji kena mengaji banyak, dia banyak ni. Bukan dia kena mengaji namun solat, bayan dan semua ilmu. Bila dia mengaji semua ilmu, maka ilmu-ilmu dia akan menimbang dan menilai, akan timbang. Okey, ini tasawuf, dia timbang. Elok. Okey, ni orang tasawuf cakap dia akan timbang. Okey, ni tahib. Okey, elok. Ni kalau kita tak cukup, kita nak faham kalau ulama cerca Ibnu Arabi, cerca Awasan Syadili. Allah. Jadi bila dia dengar plan dunia ini bertentang dengan hadis ini maudhu. Macam maudhu. Hadis dunia itu manis dan hijau. Hadis buat tasawuf dunia itu kotor, bangkai. Takkan pula. Senang habis dunia tu apa makna? Dunia. Tanya dia dunia. Dunia tu apa? Dulu ni apa? Zaki dan kotor. Nama tu dunia tu. Allah bagi dunia dah dekat. Allah bagi dunia. Dia kata hadis maut. Dia tak mau bakal dia orang kaya sufi. W tak laku lah. Bakal peran. Dia pun tasbih tadi pun. Nabi tak boleh pegang tasbih. Dia sampai macam tu. Tasbih dia tak pegang. Tak ada sama Nabi cerita Nabi pegang tasbih. Tak pegang tasbih. Tengok pegang tasbih. Sawat. Sawat tadi. Sawat dah semayangnya. Sawat Ibrahim dia. Tak sawat. Jika Nabi tak boleh fikir orang ramai dah. Nabi tak pernah bertasbih pas semayang. Nabi tak boleh fikir. Kalau kita kata ada, dia tepuk ada. Ada pun bukan berjemaah. Seorang-seorang. Seorang-seorang tak ada. Macam-macam dia buat. Dia tak boleh kita buat. Maknanya dia pun fikir daripada tak ada. Dia pun tak tahu di belakang mereka. Di belakang mereka tu siapa yang tak boleh buat amal. Di belakang mereka. Sebab pokok hampir ni orang tani, pokok Yahudi, dia pun tahu orang Islam tak kena masak. Mereka tu orang Islam. Kita tu orang Melayu. Kita Melayu duk masak yang berdua. Orang Melayu juga. Kau ini jangan dikira pakai Melayu juga. Sebab tu nak tebang pokok dengan kapok. Besi tak ada tebang. Walaupun besi tu kapok tu tajam, tapi kalau tak ada dia punya bulu dia. Pemerintah kalau bukan kayu tak ada. Kalau kapok dia bulu besi pun kita tak ada. Sakit dia tegung. Dia kena bulu kayu. Bila kayu nak tebang kayu kena kayu juga. Besi tu jadi orang tengah. Kapok gaji dia kena batang kapok tu juga kena kayu. Jadi sebenarnya di belakang pokok ni yang menentang belakang tak ada orang lain. Ada orang lain yang dia pun tahu. Dia pun tak boleh bawa satu Islam, melainkan nak pakai orang Islam juga. Berlencang malam ni. Lepas tu kita cuti dan raya. Puasa dan raya. Bukan beza kata tuan. Duk puasa apa? Siapa puasa dia ambil? Tak kena bayar free. Kalau siapa puasa ambil.
tak kena bayar. Ni adalah ikut belakang. Kalau hamba puasa ambil, tak kena bayar umrah, tak kena bayar free. Free je. Tuan-tuan tak rasa ada apa-apa kan, duduk main meditasi. Tu dia. Dia kata apa? Iaitu dunia itu, dia pergi domain badan. Iaitu dunia tu manis lagi hijau. Manis hijau pada orang yang ahli akal, orang yang mengutamakan akal dan nafsu. Dunia itu manis lagi hijau pada orang ahli akal, orang ahli yang ikut akal dan nafsu. Dan manis lagi hijau pada nafsu. Ahli akal, ahli nafsu, manis lagi hijau. Dan bangkai yang busuk lagi jahat pada orang yang melihat hatinya. Jadi dia melihat dengan mata hatinya. Kenapa? Siksi tadi orang yang bila dia melihat dengan mata hati, dia akan lihat dunia ni buruk. Kalau dia melihat dengan mata zahir, dia akan lihat dunia secara zahir. Kalau kita melihat dunia dengan mata zahir, bahasa kita akan lihat zahir dunia. Zahir dunia memang indah. Tapi kalau kita lihat dengan mata batin, kita akan lihat batin dunia. Batin dunia kotor dan tua. Tak ada apa-apa batin dunia. Dan Allah beri isyarat kita bila-bila kita kotor, kita tak dapat iman. Hati kita ada takwa. Hati kita ada takwa. Bila kita tua, Tuhan beri isyarat macam-macam. Mata tak nampak, telinga tak lihat, semua Tuhan suruh kembali. Bagi kita bila kita tua, kita tak nampak indah dunia. Dan kita nampak indah dunia, kita tak nak capai. Kalau orang tak habis dia gila dunia, kalau dia tua, dia nampak sonok budak-budak nak buat apa. Dia pasal macam tu. Sonok dia bawa, aku tak buat apa. Itu hasil kuat dunia. Dia buat. Kalau yang tak habis bila dia tua, dia nampak macam orang budak-budak tak ada kerja. Padahal dia duduk kerja luar. Dulu dia kerja luar. Dia tak kerja lah, budak-budak buat kerja bodoh. Dia kata tu. Bila kita main tu macam tu. Jadi kita nak kita tua sebelum tua. Hati kita tua sebelum kita tua. Kalau tua memang kena tua lah. Tua anak budak. Boleh tiap kali. Pasal kita pasal yang raya. Tak apa rasa habis tak kena bayar. Free. Kau nak kena bayar RM5 dia tak payah free. Tak kata-kata tu lah. Saya kata tak sayang. Kita bila kita kata kita khitab dekat nafsu. Tak nafsu kita. Nafsu dia. Bagi nafsu orang tersoi. Dia cakap dia cakap ni nafsu ni. Hang banyak ni hang. Saya pun dia cakap je. Sama-sama. Dan bangkai yang busuk lagi jahat pada orang yang melihat hatinya. Hati dia tak lihat, dia kata bangkai. Tapi kan lihat dengan akal, dengan nafsu, elok. Dan manis lagi hijau bagi orang yang tahzir, orang yang ditakut, orang yang menakut. Tahzir takut. Nanti dia akan cerita ni. Manis lagi hijau orang yang tahzir, dan bangkai yang jahat bagi orang yang menakut. Menakut itu tahzir bagi orang yang nak menakutkan. Jadi dia boleh jadi tahzir, dia boleh jadi tafsir. Dia tahzir lawan tafsir. Tahzir, tafsir. Dia boleh jadi tahzir, dia boleh tafsir. Hijau dan manis dia boleh jadi tahzir, dia panggil tanzir, dan dia boleh jadi tafsir. Datuk Allah bila dia kata wa huwas samiu wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir, ayat wa huwas basir, ayat ni basyir dan ayat ni juga nazir. Bisyarah
Bila Allah kata aku maha melihat dan melihat, maka bagi orang yang buat maksiat, dia mengatakan ayat ini tanzir, menakutkan, bahawa hang buat maksiat aku dengar dan aku lihat. Dan bagi orang yang ahli yang baik, ayat itu jadi tabsyir, berita gembira. Walaupun hang buat ibadat senyap-senyap, hang bangun tengok sampai datang, tapi aku dengar dan lihat. Ayat itu basyir. Begitu dunia jifatul fajirah, dia menjadi tahzir, dan dia menjadikan satu itu sebagai nasihat dan sebagai amaran, manis dan bagai. Maka janganlah tertipu engkau dengan manis dunia itu. Sebab apa? Jangan tertipu dengan manis dunia. Sebab manis dunia itu bohong. Maka bahwasanya manis dunia, akhir manis dunia jadi pahit, ya, jadi baik. Dan kita punya main tua-tua ni duk jadi pasal baik dah. Tapi kalau orang yang dia hati dia tua dulu sebelum tu, betul orang tak tahu hati dia tua dulu. Apa tu? Lebih matang. Orang tua ni kan dia matang. Orang tua ni dia matang, dia duduk matang. Orang muda-muda ni tak matang. Dia dah tua dah. Hati dia dah sedih. Jadi dunia ni akhirnya akan jadi baik. Dan kita yang tua-tua ni akan masa dunia ni dah tak manis. Dia dah tak manis. Baru tak ada. Di mana pun tak ada. Tengok tak dekat hati. Tengok tu tak dekat hati. Jangan dia lekat juga. Itu teruk tu. Kalau orang tua dia lekat juga. Buat orang tua. Itu orang tua dia kalau dia tak bukan orang masjid pun. Pergi duduk balik rumah anak, duduk Kuala Lumpur, duduk rumah, dia tak mau, dia nak balik. Dia balik ke rumah, tak syok. Dia makan, dia ingat ayam dia, itik dia dekat rumah. Dia ingat hutan dekat rumah. Kau serai. Tak ada apa dah dunia. Dunia kau jadi baik. Dan kita yang tak rasa akan rasa. Saya tu rasa ni. Dia rasa tak ada apa. Duduk berjalan macam rasa tak ada apa dunia. Tengok kadang tengok tak ada apa. Dulu apa dia syok. Dulu dia syok kira pun. Syok saja kan. Tengok tahu kita tak mampu, kita tak kaya apa. Bukan benda itu. Masa kita muda kita bodoh. Bila tua kita dah cerdik. Bila kita cerdik, sebenarnya dunia ni tak ada apa. Tak ada apa dunia. Tak ada apa. Malam kita sembang macam tu ya. Dan kita berdirikan. Syahdan apa berkata seorang siapa juga orang mukmin yang sempurna. Nah kita berdirikan tu. Mudah-mudahan apa kita belajar pada hari ini dapat manfaat dalam pengetahuan dan dapat kita amal dan sampaikan kepada kita lain. InsyaAllah kita berkat kerja dan syabat kita dan Allah bertemukan Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dia dapat kita jumpa Ramadan, dapat tingkatkan amal kita pada Ramadan. Bahkan peluang yang Allah beri untuk kita meningkatkan amal kita. Itu satu-satunya bulan yang kita berkabui pahala kita yang mana sebelum kita tak mampu nak dijan dengan pahala amalan para sahabat dulu, orang dulu. Sebab itulah mereka minta orang ahli kubur ni cemburu dengan kita yang tempat dan berpuasa pada Ramadan. Ahli kubur kalau dia pun minta ke Allah, jangan berikan hidup, bagi hidup besar dengan Ramadan, bagi mati balik. Tak boleh dah apa dah mati nanti. Kita pun akan mati. Kita tak mahu kita mati, duduk kat kubur, kita dengar orang main tarawih, ya Allah, kami nak semain juga, tak ada kesah dunia, tak mahu. Jadi kita perkara-perkara main tarawih, baca Quran, tadarus, tingkatkan amalan kita. Jadi macam biasa, saya pulang kesempatan ucapkan maaf batin dan juga tabung bisa buat malam lah. Siapa nak burukkan untuk pondok, manfaat pondok dan Nabi nama Allah bersila tulis di situ dan tinggal situ. Dan kalau
tak sempat pun dia pun saya ambil atau sesama bentang. Dulu Haji Yusuf bentang dekatkan dia pun kat kampung ataupun dia pun kami kita pun nak tolong juga siapa nak buat apa boleh kita. Jadi insyaAllah terima kasih dulu saya ucapkan, dan insyaAllah mudah-mudahan banyak umur kita. Kita jumpa lagi pada bulan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وفي نعمك لله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت العظيم وافتح علينا فتوح العالم وانشر علينا برحمتك يا رحيم. ونسألك الله من خير فإن أبد المؤمنين وإخلاص المؤمنين والشكر صادق والتوبة إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك في شعبان وبلغ رمضان. اللهم بارك في شعبان وبلغ رمضان. اللهم بارك في شعبان وبلغ رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tes.